Hai hai hai. Berjumpa lagi kita di Apa Ini Family Channel. Ini dinamakan Dak Itik ataupun Serati. Yang ni kita dah buka daripada plastik. Ini gaya dia. Binatang ni dinamakan itik. Tengok leher dia pun panjang ni. Panjang leher ni. Main. Lama saya gantung angkat dia, nampak. Memang terbaik. Pusing sini, pusing sana. Nampak. Isi dia ni ku rasa merah ni. Kita sudah potong kecil-kecil. Nampak guys. Ini bahan yang kita gunakan untuk masak itik. Lengkuas, halia, bawang putih, bawang merah, serai dan daun sup itik. Kesemua bahan-bahan ni kita akan blender kejap lagi. Yang ini yang saya sudah perap, campur dengan kicap, lada, sos tiram. Yang ini bahan yang saya sudah blender. Ceng. Yang ini telur ayam. Nanti kita campurkan dengan dagingnya. Nampak? Hidupkan api. Nyalakan api. Masukkan minyak ke dalam kuali. Ana menyuah. Cukup ke bedau nak? Kita tunggu kuali panas dan berasap. Okey. Kuali sudah berasap, minyak sudah panas, kan? Kita masukkan bahan yang kita blenderkan. Tu dia. Asap bukan main-main. Macam asap kapal. Kita gaul, kita kacau, kita goreng dia sampai naik bau, sampai pecah minyak. Nampak? Kita gaul lagi, gaul sampai bau harum. Okey, kita masukkan daun sup itik. Yang saya tanam di belakang rumah saya. Okey, masukkan. Kita koyakkan dia. Okey, kita gaul, campurkan dengan bahan yang kita blender tadi. Tengok guys. Hari ini kita nak masak itik. Okey, daging itik yang kita perap tadi kita masukkan ke dalam kuali. Okey. Lepas tu baru kita gaulkan dan kacau-kacau sampai sebati dengan bahan yang kita tumis tadi. Gaul. Nampak kepala dia? Itu kepala dia ke tahu? Kepala itik. Gaul sampai dia sama rata. Tengok. Sudah bercampur dah tu dah. Lepas tu kita nak masukkan kicap manis. Bagi dia hitam sikit. Okey. Mantap. Cukup. Jangan terlalu banyak. Masukkan garam. Lepas tu masukkan Ajinomoto. Tepuk ke gula.
ataupun bagi sedikit gula. Kita gaulkan dia. Baru dia ada rasa. Baru masukkan telur yang 4 biji tadi yang kita sudah rebus. Yang kita sudah kopek. Okey, gaulkan sama dengan isi itik tadi. Gaul. Lepas tu kita tutup sampai dia mendidih dan masak. Tu. Buka. Itik kita pun sudah masak. Nampak tadi ada kuah banyak kan? Ini sedikit dia punya kuah. Macam sedap je. Kompom sedap ni kan. Okey, kita nak angkat kan daripada kuali. Tutup api. Angkat isi itik ni ke dalam pinggan. Masakan saya hari ini adalah itik masak Palu. Yang di rumah sana, jangan lupa tonton video saya sampai habis. Like, comment and share. Nampak? Memang sedap lah ni. 4 biji telur. Isi dia pun sedap ni. Sekali dengan kuah. Itu dia. Okey, jom makan. Thank you for watching. Like, comment and share. Subscribe now. Apa Ini Family Channel.